membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Dalam perjalanan, sudah di rumah. 26 September 2025. Bilangan bab 9 ayat 18 dan 20. Maka orang Israel berangkat berpandukan firman Tuhan dan mereka juga berkhemah berpandukan firman Tuhan. Selama awan itu tetap berada di atas kemah suci, selama itulah mereka terus berkhemah. Ada kalanya awan itu hanya berhenti beberapa hari di atas kemah suci. Jadi, berpandukan firman Tuhan mereka berkhemah dan berpandukan firman Tuhan jugalah mereka berangkat. Saya dibesarkan dalam keluarga tentera. Kami telah berpindah 11 kali sebelum saya tamat sekolah menengah. Kadang-kadang, perpindahan menyeronokkan. Kadang-kala, saya sedih meninggalkan tempat lama dan mereka yang kami kenali. Saya tidak pasti apa yang menanti kami di tempat baharu. Ada sebuah kejadian yang saya masih ingat pada perpindahan kami yang ke-9 di Leboraya melalui kawasan Midwest. Ibu mengajak kami bermain permainan huruf. Pernahkah kamu main permainan ini? Ia adalah perlumbaan mencari kesemua 26 huruf dari A hingga Z di papan-papan tanda yang kami lalui. Contohnya, huruf L dalam perkataan Leboraya, huruf T dalam Tanjung dan seterusnya. Saya tidak ingat siapa yang menang, mungkin ibu, tetapi saya masih ingat perasaan saya. Saya berasa seolah-olah di rumah sewaktu di jalan raya itu. Kami masih dalam perjalanan tetapi berperasaan sudah berada di rumah. Mungkin kamu tinggal di tempat yang sama sepanjang hidup kamu tetapi kita akan berpindah juga akhirnya, seperti merentas negara, lautan atau menyeberang jalan. Apabila kita berpindah, biasanya kita tidak tahu apa yang berada di hadapan. Kita akan bermula semula, bertumbuh dan menjadi insan yang baharu. Juga, jika kita tidak pernah berpindah, berubah atau dipaksa menyesuaikan diri, kita akan menjadi lesu dan bantut. Kadang-kala, ubat yang terbaik adalah bangun dan mula bergerak. Ahli fisioterapi berkata, pergerakan adalah ubat. Pergerakan adalah pelincir. Manusia dalam Alkitab selalunya berhijrah. Contohnya dari timur Taman Eden keluar dari Mesir menuju ke Tanah Perjanjian, dari salib melewati Yerusalem, dari kubur kosong diutus oleh Yesus yang telah bangkit untuk menjadi saksi-saksinya di Yudea dan Samaria hinggalah ke hujung bumi. Nampaknya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tinggal setempat, kalau ia pun untuk sekejap waktu sahaja. Akan tetapi, Tuhan lebih utamakan pergerakan dalam perhubungan daripada pergerakan di ilmu alam. Tuhan mencipta kita supaya bergerak kepadanya dalam iman yang Dia anugerahkan kepada kita. Tuhan mencipta kita dalam pergerakan yang sesama dalam kasih, yaitu kasih yang sama yang Dia berikan kepada kita walaupun kita masih terperangkap dalam dosa. Pergerakan Tuhan dalam panggilan kita ialah bergerak dari jalan buntu mempercayai diri kepada mempercayai Pencipta kita, mengikut pimpinannya dan mengasihi seperti Dia mengasihi. Kita mencapai ini melalui firman, yaitu Yesus, firman Tuhan yang mendirikan kemah sucinya di tengah-tengah kita. Dalam petikan Alkitab hari ini, frasa berpandukan firman Tuhan diulang 4 kali. Dalam teks asal bahasa Ibrani, frasa itu ialah mulut Tuhan iaitu bukan dengan perintah tetapi melalui suara Tuhan apabila mereka bergerak. Ini merangkumi lebih dari perintah. Suara Tuhan yang bersama dengan umatnya di padang gurun juga adalah jaminan dan pengampunan. Ia adalah api yang menyucikan, perjanjian dan undangan yang lembut serta seruan yang penuh bersemangat.
Kita berdoa, Tuhan Yesus, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. Amin.